Mak ayah kalau anak masuk silat, masuk muay thai, masuk taekwondo, martial art yang jenis kena praktis kaki banyak, tumbuk banyak kan, belikan dia ni punching bag yang ini tau. Mudah nanti, senang dia nak praktis. Anak Ayu baru ni masuk sparring, kaki tu berat sangat nak angkat tendang orang tau. So kita orang belikan dia ni. Okay, Ayu punya ni 120 cm. Awak kalau nak yang lain ada juga, dia ada 60, 80, 100, 120, ada lagi yang besar, tinggi pun ada. Lagi dah sekali dengan dia punya chain, dia punya hook, dia punya ring, semua dah lengkap, tinggal awak nak gantung je. Bag ni memang tebal, berkualiti. Kalau awak nak tendang ni memang tak ada masalah, tak mudah koyak. Dekat dalam dia ada orang letak habuk kayu, ada orang letak kain. Macam Ayu letak kain supaya bila anak Ayu tumbuk, dia tak ada terlalu keras. Kainnya tu tebal. Lepas tu kalau awak nak isi kain-kain dekat dalam dia macam Ayu ni kan, boleh sangat. Penuhkan aja awak. Awak kalau nak pergi klik kat beg kuning Ayu, beli cepat awak. Memang bagus yang ini.